dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi hari ini WhatsApp kecek ni kerana pagi tadi ada saudara-saudara kita hendak ikuti perkembangan kapal laut, kapal sumuk ni hak pergi ke Gaza, duk muat bantuan nak pergi tolong orang-orang di Gaza. Yang ada dalam kapal tu 50 buah kapal, dan juga di atas tu ada 500 orang duduk di dalam pelayaran untuk nak pergi ke Gaza supaya nak bagi bantuan kepada orang Gaza hadut lapar, hadut susah ni. Kecek mudah-mudah gak kapal-kapal sumuk ni yang bertolak daripada Eropah ni, sebenarnya sampai kat tengah jalan tu Israel mereka cuba dah nak teh hatta derung dia tu mari duk ugut kat tengah jalan. Tapi dia ni dengan hati tegah, hati yang kuat nak pergi kepada Gaza. Dalam ramai-ramai tu adalah orang-orang Melayu kita ni daripada Malaysia, Indonesia, kapal daripada Nusantara. Hak kita ni Nusantara ni, tapi hak kita boleh jadi tak ada orang kita ni. Ada tak ada wallahu alam. Tapi hak nyatanya Malaysia ada, Indonesia ada, dengan bantuan yang ada bawa gitu. Sebanyak orang dalam kapal tu 400 orang. Lalu tu sampai di Pel-Arire dekat-dekat dengan Gaza dah. Dia dah panggil Asdod. Sampai situ tak sampai lagi Gaza. Dan Israel pun dia beri kenyataan bahawa dia tak akan benar dia mau dimasuk. Tak akan benar dia mau dimasuk di Gaza. Lagu-lagu mana pun tak akan benar masuk. Jadi gangguan daripada Israel itu memang ada lah hari ni. Sehingga kapal yang duk iri, kapal perang hak Itali, kapal perang hak Spain, dia kapal perang hak duk iri, mana duk jaga tu ada 3 negeri. Kapal Itali, kapal Sepanyol, Spain dan kapal Turki. Hak akhir sekali Turki hantar juga. Dan hari ni masih lagi kapal-kapal tu tak sampai lagi di Gaza. Dia duduk di dalam Pel-Arire International. Air hak tengah lah. Bukan masuk dari air hak Israel duk jaga dah. Tapi kawasan itu masuk di dekat dengan Asdod ni. Tak lama lagi lah. Ada sekitar kata mengikut khabar berita Allah, hak Israel jaka esok lah hari Khamis tu kesapa di Gaza kalau tak ada halangan ke apa. Jadi kemarin tu tegal benar. Orang-orang yang duduk atas kapal sumuk tu rasa tegal, rasa gerung, rasa takut lah kada Israel ugut macam-macam Israel, sehingga kapal yang ada bersama dengan kapal perang Itali itu seolah-olahnya hari ni kalau nak paling lawih kita ni, kita nak takut-takutnya bahaya. Lepas tu makan dia bawa lagi ubat teh dan juga segala alat-alat yang dia bawa mari banyak tu, kita beri kepada orang yang tertentu sapasan tu. Hak kapal yang sekali dah tu hak Itali, kapal perang hak Itali, hak ada iringi bersama dengan puak-puak Asumuk tadi. Tapi belah mana pun Lemoning tetap akan terus pergi kepada Gaza hari ni, sebagaimana yang diterai oleh ketua pimpinan lah di dalam kapal laut Asumuk ni. Dia kata kalaulah Israel ni mari serai, mari cabar puak-puak dia yang mana sekarang ni duduk di Pel-Arire antarabangsa. Kalau Israel tu mari buat ganda-ganda, dia kira kata Israel ni sebagai qannasah ataupun sebagai penyambung nyambung di tengah laut. Tu kasar deh. Itulah kita harap-harap dia mending dengan niat yang baik, niat yang molek ni supaya nak
wisapa bantuan yang sasarkan oleh orang-orang seluruh dunia. Di samping tu, di samping kapal sumuk duk belayar nak pergi ke Gaza, di rata-rata tempat lah ada ada perarakan di depan kedutaan Amerika, sama ada di Tunis, di Mauritania dan sebagainya, supaya nak bantu bisa kongel. Dan bahasa-bahasa satu sendiri pun dia kenyataan ada bahawa kalaulah peri kemanusiaan melalui kapal sumuk ni dihantar ataupun dihancur oleh Israel, maka bahasa-bahasa Asam Satu tak akan terima gerakkan, tak akan terima perbuatan Israel itu walau bagaimanapun. Maknanya dia mening mesti kena sampai di Gaza dengan secara aman dan damai. Israel tak boleh nak buat. Pihak Israel dengan Amerika ni tak dah dia ni, dia tak rela dan tak beri kesempatan sebagaimana saya royak tadilah. Dan Israel ni hari ni, Netanyahu ni, dia kata hari ni apabila saya pergi ke New York jumpa dengan Trump, masuk jumpa dengan Trump, boleh satu hadiah yang besar. Dia agak kata hadiah yang besar lah, kerana khitah ataupun cadangan yang dicadang oleh Trump tu membawa kepada negara-negara Islam dan negara-negara Arab buat tekanan kepada ke atas puak Hamas ni supaya serah. Dia kata supaya serah orang-orang Taiwan tu kepada Israel, sama ada hidup, sama ada mati. Dan Israel tak ada kena duk tubik daripada Gaza. Sedangkan Hamas sendiri ni tak ada beri jawapan lagi dengan cadangan Trump tu. Trump beri masa 4 sampai 5 hari. Trump kata kalaulah Hamas ni tak terima cadangan dia ni, maka dia nak serah kepada Israel lah apa dia nak buat tu. Maka hak Israel nak buat tu boleh jadi luar daripada jakat kita mau ni kau teruk lah. Tu kecap orang kedebel lah, gitulah dah. Kita orang Islam ni yakin pertama sekali, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala pertolongan itu Tuhan. Dan hak dia duk buat di hari ni, duk hantar duk buat duk bong tu, kita nak dia panggil luar daripada jakat dah, luar daripada hak kita duk nampak. Ada manusia mana di atas dunia ni boleh bunuh budak-budak. Jadi orang-orang Palestin ni duduk di dalam 24 jam tu, dah hari ni budak-budak tu hidup besar beranak tu baik dengan suara bom, dengan suara bedih. Kehancuran tu memang dah sudah kita tak terbayar. Itulah. Dan kita harap saudara kita yang ada di Gaza, di samping mereka di hari ini penuh di tepi pantai Gaza tu duduk nanti kapal-kapal sumuk. Di samping itu Israel ini peracur dan juga duk bom setiap masa, kerana dia nak bilicing suruh Gaza ni tak sedia orang duduk. Dia nak mari letak buat dia, dan dia nak mari letak Badan Pentadbiran Gaza hak baru yang dipimpin oleh Tony Blair. Walaupun Tony Blair tak beri kenyataan lagi hari ni, kata dia ni secara rasmi ni boleh tadbir Gaza, tetapi pakak pada berkecek gitulah. Lepas tu dia nak letak hak dia tak tanya suai, nak kata sewe aku nak letak ni, dia tak tanya suai. Lepas tu nak jadi boleh hukar tak masalah. Aku nak letak orang aku ni mari jadi cara ni, mun nak kata se kemung, kalau mun nak aku nak letak, omong tak se aku nak letak. Oh, tak selesai seumur, masya-Allah. Itulah, mudah-mudahan kita pakak berdoa supaya kita bersama dengan mereka hati dan juga setiap gerak kita. Wallahu a'lam.